Kalau dulu orang takut seller scam buyer, sekarang ramai seller online mula takut buyer sendiri. Barang dah post elok, dah bungkus cantik, dah keluar duit shipping. Sekali buyer return balik, isi dalam parcel tu pula bukan barang asal. Ada yang dapat batu, ada yang dapat sampah, ada yang lagi teruk. Parcel kosong. Dan benda ni makin lama makin ramai seller Malaysia kena. Sampai ada seller cakap, bisnes online sekarang bukan takut tak laku, tapi takut kena scam dengan customer sendiri. Benda ni sebenarnya tengah jadi isu besar dalam dunia e-commerce Malaysia sekarang, terutamanya dekat platform macam Shopee dan TikTok Shop. Sebab sistem return and refund yang asalnya dibuat untuk lindungi pembeli mula dimanipulasi oleh segelintir orang. Modus operandi dia lebih kurang macam ni. Buyer beli barang sampai dekat rumah, lepas tu buyer request refund. Atas alasan pula barang rosak, salah item, tak function atau tak sampai. Platform pula dalam banyak kes terus approve return. Masalah mula jadi bila seller buka parcel yang dipulangkan, barang asal hilang yang ada dekat dalam plastik, kotak kosong, kain buruk, sampah. Dan paling sakit, duit buyer dah dipulangkan. Seller rugi 2 kali. Barang hilang, duit pun hilang. Kalau tengok dekat ruangan komen sekarang, ramai seller dah mula bersuara. Ada yang cakap report dekat platform pun tak jalan. Ada yang dah kena banyak kali. Sampai ada seller terpaksa rakam video setiap kali packing parcel semata-mata nak simpan bukti kalau kena scam. Bayangkan, sampai macam tu sekali. Dan benda ni sebenarnya bukan isu kecil. Sebab dekat Malaysia sekarang, e-commerce dah jadi antara cara utama rakyat cari makan. Ramai student buat side income dekat TikTok Shop. Mak-mak jual bundle, anak muda jual gadget. Ada yang buat live sampai pagi. And jangan lupa juga, ada juga SME kecil yang bergantung 100% dekat online sales. Jadi, bila sistem return ni mula dimanipulasi, yang paling terkesan sebenarnya bukan syarikat besar, tapi seller kecil. Orang yang margin untungnya mungkin RM5, RM10 je satu barang, bila kena refund scam macam ni beberapa kali, terus burn cash flow business. Dan lagi bahaya, bila seller dah mula takut nak bagi return, padahal ada customer yang genuine, ada customer yang memang betul-betul dapat barang rosak. So sekarang jadi situasi pelik. Platform nak protect buyer. Seller pula rasa platform terlalu berat sebelah dekat buyer. Buyer genuine pula kadang-kadang susah nak claim sebab seller dah trauma. Maksudnya, trust dalam e-commerce tu sendiri mula rosak. Dan kalau tengok global, isu ni sebenarnya bukan dekat Malaysia je. Dekat United States, Amazon pun pernah hadap benda sama. Ada orang order expensive item, lepas tu return barang lain. Ada yang tukar original product dengan fake product. Ada juga kes orang wardrobing, pakai barang kejap, lepas tu pulangkan balik macam baru. Sebab tu, platform-platform besar dunia sekarang mula guna AI, tracking system, fraud detection untuk detect suspicious returns. Tapi dekat rantau Asia Tenggara, ekosistem e-commerce kita masih berkembang sangat laju. Dan bila growth terlalu laju, kadang-kadang sistem keselamatan tu tak sempat matang. Sekarang, cuba fikir dari sudut seller pula. Kalau setiap hari seller kena paranoid pasal return scam, seller mula naikkan harga barang. Sebab diorang nak cover risiko. Akhirnya siapa yang rugi? Buyer biasa juga. Atau lagi teruk, seller kecil terus tutup bisnes online. Yang tinggal nanti cuma big seller yang ada modal besar je mampu survive. Dan benda ni sebenarnya menarik bila kita tengok dari sudut psikologi juga. Ramai scammer ni berani buat sebab rasa benda tu tak nampak. Tak jumpa seller depan-depan, tak rasa bersalah. Tekan refund dekat phone, settle. Padahal dekat belakang tu mungkin ada seller kecil tengah struggle, bayar stok, shipping, staff dan komitmen bulanan. Satu fake refund boleh affect bisnes kecil punya cash flow terus. Sebab tu dekat komen ramai orang mula cakap, dulu seller scam buyer, sekarang buyer scam seller. Dan paling susah sebenarnya nak cari balance. Kalau platform terlalu protect seller, buyer genuine pun susah. Kalau terlalu protect buyer, seller pula jadi mangsa. So sekarang ramai seller mula demand benda macam bukti video mandatory masa unboxing return, stricter verification untuk refund, AI detection untuk suspicious accounts, blacklist account yang abuse system. Sebab kalau benda ni dibiarkan lama, trust dekat platform e-commerce boleh jatuh. Dan bila trust jatuh, seluruh industri boleh kena tempias. Benda ni nampak macam isu parcel dan refund je, tapi sebenarnya dia cerita pasal trust dalam ekonomi digital. Sebab e-commerce hidup atas satu benda utama, kepercayaan. Buyer percaya seller, seller percaya platform. Platform percaya pengguna. Bila salah satu mula rosak, seluruh sistem mula goyang. Dan sekarang ramai seller Malaysia dah mula rasa benda tu depan mata sendiri.